guys, welcome back to Bella Gas channel. Keep going, keep growing. Okay, hari ni saya nak share sikit tentang smoky. So korang baru je kena smoky kan? Kakak semua baru je kena smoky. Tapi sebab hari ni kalau korang tengok dekat depan Bella, smoky dah kena cukur. Okay, so kalau siapa yang mula mengenali jenis smoky, Bella ambil smoky pada berapa hari bulan tapi hari ni merupakan sebulan lah smoky dengan Bella. So dalam video kali ni Bella nak cerita pengalaman smoky dan sekali lah Bella nak share cara jaga penjagaan Persian, makanan dia, grooming dia, kebersihan dia. So kalau korang tengok korang tengok tu dekat bawah perut dia sangat banyak dengan fungus. Mungkin tak apalah, so mungkin owner lama dia pun tak tahu kot cara nak menjaga kan. Dia ada masalah fungus. Kalau korang tengok tadi, badan dia dekat bawah tu dia ada banyak masalah fungus. Saya perasan masa keadaan dia macam ni. Alamak, sayang, saya nak sini dengan Omar. Duduk Omar, duduk sini. Okay, duduk. Saya perasan masa dia kena fungus tu bila Bella dengan husband selalu grooming tau. Sebab hitam, bulu panjang juga kan. So dia kita orang memang kalau untuk hitam, kita orang tak payah grooming hari-hari. Sebab dalam dua kali seminggu ataupun 3 kali seminggu, dalam seminggu sekali pun dah okey dah. Sebab hitam jenis yang suka dia suka cantikkan bulu dia sendiri dan sebagainya. Dia tak suka kita sikat. Tapi untuk smoky mungkin berbeza sedikit lah. Saya pun tak tahu masa dia kecil macam mana. Jadi akhirnya smoky pun kena cukur. Mula-mula memang rasa macam kesian lah dia kena cukur kan. Macam tu kan. Sebab bulu dia habis. Bawah-bawah dia semua habis. Tapi kalau ikutkan dekat atas bulu dia okey je. Tak ada masalah. Cuma dekat bawah perut. Bawah perut ni adalah tempat bahaya. Kenapa? Satu, saya tak tahu penjagaan sebelum ni masa dengan owner lama. Mungkin dia suka duduk kat litter box ataupun litter box dia kotor ke. Mungkin sebab itu ada jangkitan fungus. Fungus ni sangat bahaya lah untuk kucing. Macam kita lah kalau kena gatal, allergic macam tu. Macam mula-mula memang rasa lah nampak bulu lebat macam tu nak potong kan. Tapi bagi saya benda tu, bagi Bella kan, benda tu tak penting tau. Bukan semata-mata nak jadi dia cantik. Tapi kesihatan dia, keselesaan dia pun kita kena jaga. Smoky ni pun dah macam anak Bella. Macam kalau korang nak tahu, kucing-kucing Bella ni adalah anak Bella. So memang komitmen Bella banyak pada diorang. Setiap bulan je 200 ke 300 tu memang dah dalam tangan untuk diorang. Bella bukanlah nak high end punya makanan ke, tak ada. Tapi 200 ke 300 tu penjagaan dia, cara pergi grooming dia dan sebagainya. Kadang-kadang Bella grooming sendiri kat rumah, tapi kadang-kadang Bella panggil orang juga ataupun Bella hantar ke orang. Okay. Kadang-kadang kita nampak macam okey kan, makan dia okey, minum dia okey. Tapi bila kita tengok balik, sebenarnya bulu dan kulit dia tu pun bila kita tengok betul-betul kan, pada dekat bulu dia ke, kulit dia ke, baru kita perasan benda macam tu. Sebab itulah kena alert lah. Kita sebagai cat parent kena alert. Kalau korang ni ada kucing Persian macam Smoky tadi, kucing Persian ni adalah salah satu kucing yang bulu dia kembang, bulu dia banyak. Dia memang ada muka yang bulat macam Persian tau. So bulu dia sangat lebat. Jadi memang sangat senang untuk bulu tu bergumpal ataupun dia kusut. Dan juga paling senang untuk dia dapat fungus kalau kita tak jaga. So Bella biasanya akan sikat bulu dia tu konsisten. Tapi janganlah hari-hari. Kalau hari-hari kita risau juga. Kucing ni pun dia ada macam time dia, aku malas dah nak sikat hari ni kan. So dia ada time dia, kita takut dia stress. So Bella tak ada buat hari-hari lah. So macam Bella nampak dia datang kat Bella, kita sikat dia sampai dia cantik. Macam tu lah. So satu tips lagi, jangan biasakan sampai bulu dia kusut baru korang nak sikat dia. Kalau macam tu dia dah sakit. Bila dia tak selesa tau, dia akan rasa dia susah lah kita nak sikat kalau dia tak selesa. Sebab benda tu akan sangkut dekat sikat. So bila sangkut kat sikat, jadi dia sakit. Jadi kita tak nak macam tu.
Okay, bila kita sikat, sebenarnya kita bukan sekadar nak buang bulu dia tahu. Bukan nak buang bulu gugur dia. Tapi kita boleh tengok keadaan dia. Tengok keadaan kulit dia. Buka satu lapis. Okey tak? Ada kutu ke? Ada apa ke? Ada fungus ke? Macam tu. Ada kawasan merah tak? Kenapa luka? Jadi ada bahagian pelik tak? Ataupun bulu-bulu yang tiba-tiba gugur banyak ke kan? Itu semua tu berkaitlah pada dia. Kalau nampak sesuatu macam kita tak pasti, kita jangan rawat sendiri. Lebih baik pergi dapatkan rawatan daripada doktor vet. Dapatkan daripada doktor lah. Okay? Bila nak share makanan smoky. Kalau bab makanan ni kita macam beli yang mahal, beli yang ni. Dia sebenarnya bukan yang mahal, bukan yang murah ke, tapi yang penting nutrisi dia sangat lengkap. Maksudnya dia ada protein, dia ada karbo, dia ada yang cukup lengkap lah untuk kucing kita, yang untuk bagi dia sihat. So macam contoh kalau orang kata kat Tesco tu jangan bagi, dia tak ada ni, tak ada. Tak, kita tengok juga kalau dia ada garam ke apa jangan bagi. Sebab kucing ni tak boleh tau. Kalau boleh jangan ada makanan yang bergaram. Okey, untuk smoky kena, kalau macam contoh kucing Persian saya tekankan untuk kucing Persian yang korang ada duit, korang tak tahu nak buat apa, so korang beli kucing. Tapi ingat, bila korang beli kucing macam ni, korang beli kucing yang mahal-mahal macam ni, korang kena penjagaan yang sangat mahal juga. Tak boleh tahu korang biarkan dia indoor je, buat tak tahu je, tak payah buat apa-apa, biar je lah dia main korang gerak yada macam tak boleh. Sebab kena korang kena make sure makanan dia yang boleh sihatkan badan dia, kebersihan dia, itu paling penting sekali. Macam contoh Bella kan, Bella wet food, dulu Bella tak mampu sangat beli wet food, tapi memang Bella akan usahakan sebulan 4 kali makan wet food. Maksudnya Sabtu Ahad, Sabtu minggu pertama, Sabtu kedua, Sabtu ketiga. Tapi alhamdulillah sekarang ni adalah sedikit rezeki. So sekarang Bella dah buat hari-hari. So kalau macam korang tak mampu kan, korang try buat seminggu tu sekali je makan waktu hujung weekend. Tapi bila korang dah mampu sikit, korang buatlah hari-hari setiap pagi. Macam contoh untuk Smoky, Bella perasan dia memang mula-mula parents dia cakap, cat parent before this, dia cakap dia tak suka makan wet food. Tapi kita perasan bila kita bagi dry food dia makan juga. Wet food kalau kita bagi lagi dia suka. So sometimes kita kena tengok anak kita tu dia suka makan apa. Macam kucing-kucing Bella dia memang suka sup ayam lah. Maksudnya dia tak suka jelly. Anak-anak kucing Bella memang tak suka jelly. Dia memang suka yang ayam yang ada kuah-kuah macam tu. Contoh banyak lah. Kalau macam contoh Bella suka, diorang sekarang tengah gila dengan Dr. Bite. Kalau korang tengok kat TikTok ada je. Bella boleh share juga dekat dalam description. Korang tengok kat situ juga Dr. Bite. Lepas tu yogurt ke something lah. So dia benda yang makanan dia bukan jelly lah. Maksudnya dia seketul-seketul. Tu untuk anak kucing Bella lah. Untuk Smoky, pastikan kenapa kita ambil wet food ni. Sebab wet food ni kadang-kadang kucing kita ni dia malas tak minum air. So wet food ni memberikan kelegaan kat dia. Dia ada air, dia kandungan air yang tinggi lah. So kalau macam jelly tu saya rasa macam tak sesuai lah sebenarnya. Sebab dia ada air, tapi cumanya kandungan air dia tu sebab dia dah ada jelly. Macam tu. So selain tu Bella akan bagi treats juga. Tambahan Bella makanan dia treats lah, tapi tak selalu. Jarang-jarang bagi treats. Sebab kadang-kadang kalau bagi treats tu kan, kalau Bella bawa dia orang brisk walk ke, Bella bawa dia orang keluar ke, baru Bella akan bagi treats. Kalau dia orang pergi mandi, grooming, baru Bella akan bagi treats. Bella jarang bagi treats, kecuali kalau ada something yang diorang buat, lepas tu Bella marah and then diorang merajuk, kita akan bagi treats lah. Macam tu. Kalau tak, Bella tak akan buat. Okay. Satu lagi, make sure satu lagi penting sekali adalah mangkuk air dia, mangkuk makanan dia tu kena bersih. Kalau tak bersih, sayanglah guys. Diorang pun tak suka, diorang tak makan. Sebenarnya kucing ni salah satu haiwan yang menjaga kebersihan. Kalau tu pet litter dia pun kotor, dia pun sebenarnya tak suka nak berak kat situ. Diorang tak suka nak kencing kat situ. So setiap hari kalau boleh korang scoop setiap hari. Dia sebenarnya geli tau dengan diorang punya diri. Diorang punya tahi pun diorang geli. Apatah lagi kalau korang ni tak korek hari-hari. Korang bayangkanlah berapa bertimbun pula kan bau dia. Sebab tu kadang-kadang kan kita jangan fokus pada makanan je. Kadang-kadang kita tengok juga
kebersihan mangkuk dia, kebersihan tempat minum dia, kebersihan toilet dia. Tu semua kita kena ambil tahu. Hai sayang, ini bukan Persian, yang ni ni apa? Short hair. Okay. DSH. Dia domestic short hair. Kenapa domestic? Sebab dia tempatan. So dia kucing pasar-pasar kan. Itu kita panggil dia DSH. Kalau untuk korang tengok tadi DSH tu tadi, itu sangat senang. Dia tak payah grooming sangat. Korang sikat-sikat sekejap je sebab bulu dia pun pendek. Grooming dia pun tak perlu lama sebab dia tak ada bulu yang panjang. Tapi untuk Persian, bulu panjang, bulu tebal macam ni, kena tengok selalu. Pertama, setiap pagi tengok bahagian mata dia. Sebab dia bulu panjang, kadang kita tak nampak tau. So kita kena pegang ataupun ambil cotton bud ke spray, letak kat mata dia. Telinga dia, kuku dia kita tengoklah kalau panjang, pergi hantar grooming potong. Kalau tak reti potong. Sebab kuku tu paling bahaya sebab kat kuku dia ada darah. Dia ada saluran darah. So kalau korang salah potong, korang potong pula saluran darah dia. Okay? Kucing Persian memang sentiasa akan mata berair kalau kotor. Dia akan kotor lah. Kalau macam contoh dia ada problem mata berair ataupun kotor sebab bentuk muka dia orang tu yang bulat macam tu. Kadang-kadang penyek. Macam kucing Bella, dia nenek kebayang sikit muka dia. So dia tak ada penyek sangat. Kalau macam ada satu kucing Persian yang memang penyek, smack face ke apa macam tu kan. Yang itu kena berhati-hati. Itu sangat sesuai untuk jaga sebab mata berair tu bahaya. Okey, jadi pastikan kawasan sekitar mata dia tu bersih. Kalau bersih maksudnya tak ada lakuman. Okey, telinga pun kena check selalu. Selalulah korek-korek. Persian ni memang problem dia orang ear mite. Ear mite tu memang kalau boleh 2 minggu sekali ataupun seminggu sekali pun okey je untuk korek dia punya ear mite tu. Okay, macam DSH kan, macam korang tengok kucing Leo. Kalau tengok Leo jarang ada ear mite, memang tak ada. Saya hari-hari check kan, memang tak ada. Tapi dia seminggu macam dekat sebulan sekali macam tu adalah. Kan, kuku pula jangan lupa potong lah kalau panjang sebab takut nanti luka-luka. So yang paling penting masa grooming tu sebenarnya kita buat pemeriksaan kecil dekat badan-badan kucing kita lah. Sebab kita pun kita kena selalu pegang, kena selalu sikat sebab barulah kita akan perasan lah, ada perubahan ke, ada apa-apa berlaku ke, macam tu. Bella akan lebih perhatikan keadaan bulu dia dengan kulit dia. So basically kat bawah perut dia tu, dekat bahagian tempat dia berberak tu, itu penuh dengan fungus. Bella dapat suspek, Bella rasalah ini Bella punya apa orang kata uji kaji lah. Saya rasa dia memang jenis yang dia toilet dia tak bersih. So dia macam melekat kat bulu, so dia jadi fungus tau. Fungus ni kan virus, so macam bahayalah. So Bella akan pastikan setiap litter box itu bersih lah. Setiap hari kita memang akan make sure bersih. Sebab Bella punya litter box pun, Bella 3 ekor sekarang kan. So kita ada 4 litter box. So basically it's okay. Sebab kalau hari-hari diorang berak pun, hari-hari kita akan korek juga. So pagi ataupun malam. Bella basically malam pagi macam tu. Okay. Lepas tu bagi Bella kan, kita kena juga tengok keselesaan kucing kita. Kena selalu tengok lah. Macam contoh sekarang dia kan dia dah bergrooming kan. So sekarang basically Bella perasan dia tak suka duduk kat lantai. Dia akan suka duduk dekat atas cadar-cadar yang berlapik lah, atas sofa ke. Sebab dulu dia suka duduk kat lantai. Sebab kita faham lah bulu panjang, panas apa semua kan. So dia sekarang ni more tu duduk dekat atas cadar ke, atas sofa. Dia tak suka duduk lantai lah sebab mungkin bulu dah tak ada. So dia sejuk sikit lah. Setiap kucing kita ni ada berbeza-beza cara penjagaan, ada berbeza-beza makanan. Tapi yang paling penting, cari intuisi yang lengkap untuk kucing korang. Saya nasihatkan daripada pengalaman Bella dengan Smokey ni, Bella belajar untuk jaga kucing Persian ni sangatlah kena bagi komitmen yang penuh.
Bukan sekadar bagi makan je, sikat bulu je, tak weh. Tapi korang kena betul-betul kenal kucing korang tu. Korang kena tengok tau, acak-acik, akak-akak yang suka sangat beli kucing. Kucing ni kan, dia macam ada something macam bila kau jaga dia betul-betul, dia akan sihat tau, dia akan sihat. Bila kau jaga dia betul-betul, dia tak stres, dia tak macam tension duduk rumah ni, dia akan sihat. Macam tu. Basically Bella dah bagi dia ubat fungus tau 15 hari, tapi still tak ada progress lagi. So maybe Bella akan pergi buat injection untuk dia. Sebab mungkin dia fungus tu dah lama, so Bella tak tahu berapa lama fungus tu dah ada dekat situ. So mungkin antifungus tu pun tak kuat. Sebab Bella dapat 15 hari je ubat tu. So mungkin kita kena pergi tengok the next step adalah mungkin injection ke, kan. So macam mana selera makan dia pun kita kena tengok lah. Kadang-kadang orang lama dia cakap dia makan tak selera apa semua. Yelah, kalau sakit memang siapa nak selera kan. Macam kita pun kalau kita demam, kita tak selera kan. So macam tu juga dengan kucing. Kucing dia pun sama je, dia ada tapi bila dia dah grooming, maksud Bella, bila dia bulu dia dah cukur, dia dah cantik macam sekarang ni kan, kita dah buang cukur dia apa semua, dia sangat banyak makan, memang sangat banyak makan. Bella alhamdulillah lah, Bella tengok first day memang lah nampak dia macam susah nak makan. Satu hari tu sekali je dia makan, tapi untuk bila dia duduk kat sini 3 kali dia makan dah. Pagi, tengah hari, malam. Tapi kadang-kadang ada sisa-sisa tengah malam tu dia makan, dia memang kuat makan, alhamdulillah. Okay. Kita kena tengok lah, kita kena kenal kucing kita, perubahan kucing kita macam mana, dia okey tak, kita jangan abaikan dia. Okay. So Bella belajar, Bella pun masih belajar sekarang ni, maksudnya kita pun tak tahu kan apa yang betul, apa yang salah. Kadang-kadang buat kesilapan tu bukanlah salah selamanya, so kita kena belajar lah. Bella pun bukanlah pakar kucing, Bella pun cuma nak share je apa yang Bella tahu. Sebab satu je, Bella suka buat research tau. Bella lebih suka buat research dalam YouTube, dalam TikTok. Bella suka buat research. So kita boleh lebih tahu, oh Persian macam ni nak jaga, oh Persian macam ni nak jaga, macam tu. Kalau korang ada pengalaman sama macam Bella ataupun ada tips-tips lain yang Bella tak sebut dekat sini, korang boleh share dekat komen juga. Manalah tahu kan, tips korang tu boleh bantu kucing Bella yang tengah fungus sekarang ni. So kalau korang ada beritahu lah, Bella ada ubat yang bagus ni untuk kucing ada fungus. Korang komen je kat bawah. Okay guys, Bella rasa tu saja untuk video kali ni. Saya harap perkongsian Bella ni, masalah smoky ni, cara nak jaga kucing Persian dapat beri manfaat untuk korang lah. Especially kalau korang yang baru nak beli kucing Persian. Kucing ni memang nampak cantik, tapi korang kena maintain weh. Korang kena ada high maintenance untuk dia. Yang paling penting, sayang kucing kita ni bukan sebab dia comel je, tapi korang kena jaga kesihatan dia, kebersihan dia, keselesaan dia juga. Okay, thank you so much sebab tengok video Bella guys sampai habis. Kalau korang suka konten macam ni, jangan lupa like, subscribe dan komen dekat bawah. Kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Bye!